Nak balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, pergi semua. Baik, jumpa lagi. Sekejap. Wait. Di sini Okey, terima kasih Kak Kumkap. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, hari ni hari ke-15. Sepatutnya trip habis 21. Tapi banyak kita dah skip. Ada 2-3 tempat skip. Kita boleh jimat masa situ. Jadi balik awal lah. 20 bulan dah cross border balik lah Malaysia. Nak ucap terima kasih lah kepada kawan-kawan ride. Cukup enjoy lah. Walaupun kali pertama baru jumpa, memang enjoy ride. Biasalah kalau dalam ride tu ada tersilap, terkasar bahasa tu, saya minta maaf lah. Rasa dalam grup tu saya antara yang paling junior lah, yang paling muda. Kadang-kadang terlebih agak bergurau apa kan. Minta maaf lah. Tak ada niat pun. Apa penutup untuk ride ni dia macam berterabur sikit. Sebab ada yang dah cross border 2 hari lepas, ada yang hari ni, ada yang esok. Biasalah, yang mana ada keluarga tu kan, minta permit sampai 21 bulan. Permit lulus. Tapi di tengah-tengah ride tu ditarik balik. Macam tu yang kalut tu. Permit dapat asal dia. Tu susah sikit lah kalau yang ada family tu. Saya rasa lah, saya buat teori lah macam tu. Tapi tak mustahil. Orang perempuan bukan kita boleh jangka kan dia punya tindakan dia, mood mereka kan. Nice. Untuk orang bujang macam saya ni, minta dengan majikan je lah. Kalau majikan bagi cuti banyak tu, kita manfaat je lah. Nanti kalau ada yang nak tahu pasal kos perbelanjaan sepanjang trip saya, sepatutnya 16 hari kan. Jadi 15 hari perbelanjaan tu nanti saya komen lah. Komen dekat YouTube lah. Tengok nak banjir. Saya rasa kos perbelanjaan saya tak adalah tinggi, just nice lah. Sebab masak tak ada, tak masak, makan biasa-biasa je. Saya je lah, orang lain tak tahulah yang makan sedap kan. Sebab saya malam saya tak keluar sangat. Ada 2-3 malam je saya keluar, saya lepak. Kalau tak saya dekat bilik, transfer video masuk dalam external hard disk. Hujan-hujan ni kalau nak buat video tak apa cantik sebenarnya. Tapi itulah, terpaksa buat jugalah untuk penutup kan. Enjoy trip ni semua, enjoy. Walaupun bawa motor campur-campur, ada 3 biji, GS 4, XCDV 4. Kalau siapa yang nak pergi Thousand Corner, motor tu kan kena TikTok lah. Motor kena TikTok, rider kena TikTok. Kalau bawa XCDV insyaAllah tak ada apa. Enjoy. Kalau kata bawa motor besar-besar, berat, RT ke, oh yang tu penat. Tengok pun penat dah, belum bawa lagi. Thousand Corner ni macam wajib lah untuk pergi. Kalau yang jenis suka touring kan, touring lain corner, kena pergi lah. Saya rasa ni peluang pertama dan terakhir lah. Untuk repeat lagi Thousand Corner saya tak tahu bila lagi ada peluang. Kalau umur panjang mungkin pencen baru pergi. Syukurlah saya dapat peluang ni. Oh, untuk orang kerja macam saya ni, untuk cuti panjang 16 hari memang agak rare. Kalau saya nak ride jauh pun nanti ni mungkin tak akan panjang macam ni lah. Mungkin 7-8 hari je kot. Kalau kata nak pergi Kemboja ke, Vietnam, Laos ke, uish, di pencen baru boleh buat kot. Bila dah pencen baru boleh buat. Tapi saya satu benda saya nak buat dalam masa terdekat lah.
saya nak ride ke Pakistan, tapi Karakoram. Yang tu boleh buat, sebab trip yang tu dalam 10 hari je. Yang tu boleh buat tu, hanya simpan duit, cuti 10 hari, insyaAllah boleh dapat, boleh hajah tu. Lepas tu kalau trip di Indo tu, itu insyaAllah tak ada masalah lah. Untuk 5-6 hari, 5-6 hari tu tak mustahil. Kalau kata kita nak pergi travel kat Thailand naik motor, macam sebelum ni bulan 4 itu saya pernah buat kan, yang cuti dapat 9 hari, yang tiba-tiba dapat tu kan. Daripada Danok saya pergi Phuket apa semua. Last kali saya pergi sampai paling tinggi dekat Chumpong. Lepas tu saya lost confidence, saya patah balik lah, pergi Krabi balik kan. Yang mana nak travel solo, nak ride solo, rasa tak ada masalah, boleh buat. Kalau saya nak pergi seorang pun, saya rasa confident level tu makin tinggi lah. Sebab tengok suasana kat utara Thailand kan, okey je, tak complicated lah. Orang je nice, makanan halal pun boleh dapat lagi. Sebab sebenarnya ramai dah bikers dah sampai ke utara tu. Mereka dah buka jalan untuk kita kan, untuk biker-biker baru macam kami ni. Tapi kalau ride solo, saya rasa dia punya enjoy dia lain lah. Masa tu mungkin boleh jimat sebenarnya, sebab ride ramai. Dia ada tu nak berhenti, nak isap rokok, ikut rhythm ramai-ramai kan. Kalau seorang, kita boleh ikut rhythm kita sendiri. Tapi bab safety lah, untuk kalau jadi apa-apa terpapah ke, itu problem sikit lah. Tak minta tolong siapa kan. Oh, minyak tak sampai reserve pun. Tadi 2 bar daripada hotel, ada lagi 2.5 kilo. Pusing dalam immigration dengan custom tu, habis kot. SDV ni memang terbaik lah. Punya untuk jalan corner-corner tu seronok. Ni kalau motor yang baru, kalau begini yang dapat V3 tu kan, yang baru, umur baru 2-3 bulan tu kan, pergi 1000 corner senyum. Macam saya, motor saya dah berusia dah 6 tahun kan. Dah lama dekat Thailand, nak balik. Nak balik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Benda ni paling tak syok sebenarnya ni. Syukur Alhamdulillah, selamat balik ke negara asal. Dah selamat cross border lah, balik Malaysia. Awas pemeriksaan polis. Motor Sini Tunggu cik. Okay. Okey, nampaknya minyak pun dah masuk reserve dah tu. Okey, nampaknya setakat ni saja video untuk ride 1000 corner untuk kali ni. InsyaAllah bertemu lagi. Assalamualaikum, bye bye.